hari ini kita mengadakan amatur sepak takraw tertutup kawasan Ulu Kinta. Pemain yang hadir pada hari ini merupakan adalah keseluruhannya daripada kawasan Ulu Kinta. Maknanya kita tak ambil orang luar. Saya buat amatur tertutup takraw ini yang pertamanya bang, mula-mulanya daripada TikTok. Saya melihat kalau dulu takraw ni orang tak berapa sangat. Jadi hari ini bila Datuk Sumali Presiden Takraw Malaysia memegang takraw, dia menjadi satu membawa satu momentum yang luar biasa. Jadi daripada TikTok tadi ada ramai yang mengadu membaiki padang takraw ataupun tempat bersukan takraw. So saya cuba baik mula-mula di Lembah Permai, akhirnya ke Tanjung Rambutan dan di Taman Perpaduan. Akhirnya timbul satu idea diorang ndakkan sangat sukan takraw ini secara tertutup di kawasan Ulu Kinta. Tambah-tambah sekarang ni kita akan mengadakan STL takraw dan ini merupakan satu momentum semangat kepada anak muda di kawasan Ulu Kinta ni. Dan bukan ini, biasanya saya buat kecil-kecilan di peringkat cawangan. Jadi hari ini kita buat secara besar. Skalanya dalam kawasan Ulu Kinta. Jadi saya melihat bila saya sampai di sini hari ini ada 32 tim yang bermain pada hari ini. Saya ingat sampai ke petang lah. Jadi yang paling pentingnya takraw ini merupakan satu kesemangat sukan untuk merapatkan ukhuwah sesama kita dan yang paling pentingnya untuk kita menyantuni semangat anak muda yang meminati takraw ini. Kalau dulu kita faham takraw ni dia macam layu sikit. Jadi bila sekarang ni dipegang Datuk Sumali, saya melihat setelah Datuk Sumali pegang, takraw menjadi satu yang orang minat pada hari ini. Kalau kita melihat, kalau kita lepak di kedai kopi, banyak anak muda memang gemar sukan main telefon ni, gadget, game apa dia. Tapi kalau kita melihat juga pada hari ini satu perubahan yang baik. Kalau kita melihat di sana, itu saya tengok tim yang lembah di Permai dengan tim Pakatan Jaya ni anak muda. Maknanya di peringkat umur 18 tahun. Diorang ni banyak juga yang kalau kita lihat sekarang ni dah mula kepada takraw dan sukan-sukan yang di luar daripada gadget ni. Gadget ni kalau kita melihat ada setengah Gen Z yang suka. Tapi kalau di takraw ni pun juga ada juga peminat takraw ni. Jadi saya rasa sukan ini akan lebih ke depan. Maknanya banyak anak muda-muda yang saya lihat dah berminat. Dan kalau boleh takraw ni kita perangkatkan, martabatkan lagi. Sebab dia merupakan satu sukan yang daripada dulu tradisional dan kita boleh mengangkat dia lebih jauh lagi takraw ni. Nama saya Umar Syarif bin Muhammad Syam. Saya menyertai pertandingan ini yang diadakan oleh Tokland. Saya harap dengan pertandingan ini dapat anak-anak muda dapat asah kemahiran dia main dekat sini dan dapat pengalaman tentang bermain sepak takraw ini. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhar bin Muhammad. Selaku wakil penganjur lah setiausaha kepada kelab sepak takraw Taman Tanjung Bakti, Tanjung Rambutan sebenarnya. Bila dianjurkan peringkat begini, saya rasa macam semua penduduk kawasan ni yang minat nak main takraw teruja. Kita boleh mengumpulkan peringkat DUN sebanyak 32 pasukan. Jadi kita rasa macam luar biasalah sambutan tu. Sambutan luar biasa. Jadi untuk peringkat yang akan datang, kalau boleh kita boleh perbesarkan lagi dengan hadiah yang lagi menarik, mungkin kita akan lebih menarik ramai lagi anak-anak muda. Yang sekarang ni kami anjurkan peringkat amatur lah. Sebab kita peringkat amatur ni kita boleh ketengahkan. Peringkat amatur dia banyak melibatkan sekolah, murid-murid sekolah yang kita boleh meningkatkan lagi tahap permainan mereka lah ke peringkat yang lebih tinggi. Takraw! Ulu Kinta! Takraw! Ulu Kinta! Takraw! Ulu Kinta!